Meriah betul rumah kebun Nabil Ahmad apabila Tok Ram datang dan masak asam pedas ikan mayung, sotong sambal hitam, sotong ayam kampung Singapura. Itu pun nak siap hampir 4 jam baru dapat makan. Nah, tengok ni, serai ni. Telur buah. Air tak bertukar. Air kolam ikan je selalu tukar. Gila ni. Tok Ram masak. Tak payah digaul serai tu. Kau tengok tangan ni. Oh. Tangan million. Tangan million. Bukan makan ni. Lama tunggu. Jadilah. Sedap ke? Siapa nak dapat makan Tok ni, dia buat ke givi. Okay. Tak payah kicap yang. Saya salah Tok. Apa pun kicap? Sama kicap soto ada. Oh, sama kisah soto dia. Okey. Dah. Salah. Jangan. Tadi jakun betul lah. Tok, kenapa dia nak makan kicap? Pusing dia. Pusing tu. Tu kubur dia.